digunakan oleh penduduk Mekah untuk melakukan miqat saat umrah atau haji. Assalamualaikum. Semoga urusan kita hari ini mudah-mudah aja. Dan selamat datang ke Kakiku bersama saya, Ku. Jom kita tengok macam mana perjalanan haji saya. Boleh jadi perjalanan haji kita tak sama ya, tapi matlamat kita tetap super. Ia ini mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Nanti jika video ni memberi manfaat, jangan lupa ya subscribe, like, komen dan share. Let's move. Ini momen selepas lengkap buat tawaf sunat bersambung. Maksud dia selepas solat Jumaat tadi buat 3 pusingan, and then sambung selepas solat asar, habiskan baki 4 pusingan lagi. So lengkaplah 7 pusingan. Aiskrim RM10 ni beli kat depan hotel Orange Sister. Aiskrim Al-Asmah. واطف علينا نحن أسأنا. Ni duk tunggu turn nak naik bah, nak pergi bermiqat di Al-Jiranah, perkampungan di Wadi Sarah. Jarak dia plus minus 24 km dari Masjidil Haram. Tapi sebelum tu kami pergi ke kaki Jabal Tur dulu. Terletak 4 km di selatan Mekah, peristiwa Gua Tur, di mana Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi selama 3 hari dan 3 malam semasa peristiwa penghijrahan dari Mekah ke Madinah. انظر إلينا واطف علينا نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا الله. Selepas dari Masjid Namirah, kami pun sampailah ke Jabal Rahmah. Allah Allah ya Rasulullah, Allah Allah ya Rasulullah ya rahmat. Sampai ke Jabal Rahmah. Lepas ni kita tadi pada Namirah. Jabal Rahmah ni kita pergi ke Muzdalifah. واطف علينا نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا الله الله يا رسول الله Allah Allah ya Rasul. Kat luar aja, tak masuk sampai ke kaki bukit tu. Mungkin sebab dah sampai waktu umrah dulu, so kat sini pun dah cukup nak makan aiskrim je. So dari sini kami teruskan perjalanan ke Al-Jiranah untuk bermiqat. Masjid Jiranah ni selalu digunakan oleh penduduk Mekah untuk melakukan miqat saat umrah atau haji. Sebab Kampung Jiranah merupakan salah satu daripada sempadan tanah haram. Rasulullah SAW pernah bermukim di sini selama 13 hari. Kemudian bermiqat untuk melakukan umrah. Tempat di mana Rasulullah SAW berihram, kemudiannya dibangunkan Masjid Jiranah ni. Masjid ni dilengkapi dengan kemudahan tandas dan kamar mandi yang cukup luas. Ini umrah yang kedua kami lakukan setelah
sampai ke Mekah dari Madinah 2 hari lepas. Okey sahabat semua, sampai sini je video untuk kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Pikir ni, apa cerita ni?